Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan siasatan terhadap dua individu, Zamri Vinod dan Tamim Dahri, telah selesai dijalankan dan kertas siasatan telah dirujuk kepada pihak pendakwaan untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail dalam satu kenyataan media berkata, siasatan terhadap Zamri Vinod dibuat berhubung kenyataan berkaitan penganjuran satu perhimpunan di perkarangan Sogo, Kuala Lumpur pada 7 Februari lalu. Menurutnya, kertas siasatan kes tersebut telah dirujuk kepada Pejabat Peguam Negara dengan cadangan pertuduhan di bawah Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan, iaitu kenyataan yang boleh mendatangkan khianat awam dengan niat menyebabkan atau berkemungkinan menyebabkan ketakutan atau kegentaran awam. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dipenjara sehingga 2 tahun atau didenda atau kedua-duanya sekali. Dalam kenyataan sama, PDRM turut mengesahkan siasatan terhadap Tamim Dahri telah selesai dijalankan berhubung tindakan merosakkan sulam iaitu simbol suci agama Hindu di tapak lama kuil Sri Maha Muniswarar, Langkawi, Kedah. Kes tersebut telah dirujuk kepada Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Kedah dengan cadangan pertuduhan di bawah Seksyen 295 Kanun Keseksaan, iaitu kesalahan merosakkan atau mencemarkan objek yang dianggap suci oleh mana-mana agama dengan niat menghina agama tersebut. Jika disabitkan kesalahan, individu yang didapati bersalah boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau didenda atau kedua-duanya sekali. Menurut PDRM, berdasarkan maklumat bisikan, kedua-dua suspek dipercayai telah melarikan diri ke Thailand dan usaha mengesan mereka sedang giat dijalankan dengan kerjasama pihak berkuasa negara berkenaan. Pertuduhan akan dilaksanakan dalam masa terdekat sebaik sahaja kedua-dua suspek berjaya dikesan dan dibawa pulang ke negara ini, kata kenyataan itu. Dalam perkembangan berkaitan siasatan terhadap Zamri Vinod yang didakwa mengeluarkan kenyataan berbau penghinaan terhadap kaum India, turut dirujuk kepada Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Pulau Pinang bagi arahan pertuduhan di bawah Seksyen 4(1) Akta Hasutan 1948.